Kau pernah beli kek lawa gila, tapi bila buka kotak, topping dia dah lari macam kena kejar babi. Bila macam ni mesti mood kau dah spoil kan? Inilah sebab-sebab kenapa kau kena pilih kotak kek yang betul. Pertama, saiz kena tepat. Dia bukan apa. Kalau kotak tu kecil sangat, ibarat kau pakai baju budak darjah 2. Kek sempit, topping pun stres. Haish. Yang kedua, ketinggian. Dia bukan sekadar kek sahaja yang tinggi, kotak pun kena tinggi. Bukan cita-cita je tinggi. Tiga, material mesti power. Bukan apa. Kalau nak selamat, kotak biar keras. Dia biar kepada keras tahan gegaran. Yang keempat, tingkap. Kotak yang ada tingkap ni best tau. Sebelum perut kau kenyang, mata kau dah kenyang dulu tengok kek yang cantik itu. Yang kelima, design padu. Nak orang teringat kek kau kena bagi kek dalam kotak yang wow. Kotak pun dia ada aura first love dia sendiri. Ingat, kek cantik kalau kotak sendu pun sama je. Korang kena level up sikit korang punya kotak. Apa-apa, contact Cuno Cycle.